Assalamualaikum. Okey. Pada korang yang ada masalah untuk apa ni, wireless, wired CarPlay, wired CarPlay ke Android Auto ke, yang wired punya nak buat jadi wireless, korang cari benda ni. Okey, untuk jadikan dia wireless, Carlink ni Mini Ultra 3 yang ni, version 3 dah. Okey, cara nak guna senang je. Benda ni kecil. Kalau korang ada mana-mana USB yang untuk cucuk untuk kabel tu kan. Okey, yang ni saya punya ni support dua-dua wireless, tapi saya tunjuk cara nak guna untuk wired. Contohnya kita cucuk ni dekat yang wired punya ni korang cucuk je kat sini. Okey, dia nyala. Dia akan link dekat sini. Dekat ni kita tekan je CarPlay ni. Okey, dia ada ni. Dia detect. Lepas tu korang pair je Bluetooth dengan Carlink tu. Kat sini korang buka je Bluetooth. Okey, korang cari je dia punya Bluetooth connection. Okey, ni Vehicon. Okey, connect. Okey, tekan je pair. Allow. Okey, dia terus pairing. Okey, ni Apple CarPlay lah. Tekan option. Okey, support. Apa? Contoh sini dia bila dah pairing, dia akan hijau lah kat sini. Memang terbaik lah. Terus jadi wireless. Ni kabel ni saya charging je. Ni memang dah wireless lah. Dengan phone saya semua wireless. Okey, terbaik. Untuk pembelian boleh tekan button di bawah. Jangan lupa tolong komen, like, share serta follow. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum. Terbaik.